Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan daripada G2 ingin mempersembahkan projek bertajuk Celik, aplikasi ASC sebagai medium komunikasi dan pembelajaran bahasa dalam pendidikan khas. Projek ini dibangunkan selaras dengan SDG 4 Pendidikan Berkualiti. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syairah Sofia binti Yusri, Siti Nur Syifarafia binti Yahya, Maxmiliana anak Bidat, Nur Ifah Yumni binti Raski, Nur Alia Darlin binti Muhammad Ali Simak dan Nur Iman Najiha binti Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah Sofia binti Yusri, nombor matrik 105716 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan ringkas berkaitan projek aplikasi yang dibangunkan berdasarkan SDG 4 Pendidikan Berkualiti. SDG 4 menekankan kepentingan pendidikan yang inklusif dan saksama untuk semua. Namun, dalam konteks pendidikan khas, kanak-kanak berkeperluan khas seperti Autism Spectrum Disorder, Cerebral Palsy dan kelewatan pertuturan masih menghadapi kekangan komunikasi yang menjejaskan penglibatan mereka dalam proses pembelajaran. Bagi menangani isu ini, kumpulan kami membangunkan sebuah aplikasi Argumentative and Alternative Communication atau AAC sebagai penyelesaian berasaskan teknologi. Aplikasi ini menggunakan simbol visual, sokongan audio serta antaramuka mesra pengguna bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas berkomunikasi dengan lebih berkesan. Secara tidak langsung, pembangunan aplikasi ini menyokong pelaksanaan SDG 4 dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan mudah diakses. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama aplikasi AAC atau lebih dikenali sebagai Celik. Aplikasi AAC atau Augmentative and Alternative Communication dibangunkan khusus untuk membantu individu yang non-verbal yang tidak mampu berkomunikasi secara lisan. Aplikasi ini membolehkan pengguna menyampaikan mesej melalui gabungan simbol, ikon, dan audio sekaligus menggantikan pertuturan yang verbal. Aplikasi Celik menyokong komunikasi dalam kehidupan seharian seperti yang pertama, menyatakan keperluan asas, yang kedua, meluahkan emosi, dan yang ketiga, menyampaikan kehendak dan aktiviti. Keberkesanan aplikasi ini bergantung kepada dua elemen utama. Elemen yang pertama ialah fungsi utama aplikasi dan elemen kedua ialah fungsi teras aplikasi. Kedua-dua fungsi ini saling berkait bagi memastikan komunikasi berlaku secara berkesan, pantas dan mudah difahami oleh pengguna sasaran. Seterusnya, fungsi teras aplikasi AAC Celik merujuk kepada komponen asas dan mekanisme dalaman yang menyokong pelaksanaan fungsi utama aplikasi. Fungsi teras memastikan aplikasi beroperasi dengan lancar, mudah digantikan atau mudah digunakan, dan yang terakhir, stabil dan juga konsisten. Pada bahagian ini, saya juga akan menjelaskan fungsi teras aplikasi Celik. Terdapat 3 fungsi teras, namun saya hanya akan menjelaskan 2 fungsi teras. Dan fungsi ketiga akan dijelaskan oleh rakan saya iaitu Iman. Baiklah, untuk fungsi teras yang pertama iaitu paparan simbol atau ikon. Ikon direka khas berdasarkan perkataan asas yang kerap digunakan oleh pengguna non-verbal. Kategori utama merangkumi 4 bahagian, iaitu makanan, emosi, aktiviti, dan juga warna. Setiap ikon utama mempunyai sub-ikon bagi memperincikan pilihan pengguna. Susunan ikon adalah sistematik bagi mengurangkan kekeliruan, mempercepatkan proses pemilihan perkataan dan juga meningkatkan kefahaman visual pengguna. Seterusnya ialah fungsi text to speech atau TTS. Fungsi TTS berperanan menukar ikon atau perkataan yang dipilih kepada output audio. Sistem ini membolehkan pengguna mendengar sebutan perkataan, menyampaikan mesej secara lisan kepada orang lain, dan proses TTS bermula apabila pengguna memilih ikon tertentu dalam sistem. Maka sistem akan mengenal pasti perkataan tersebut lalu menjana suara secara automatik. Sebagai contoh, pengguna menekan ikon saya dan ikon yang mempunyai gambar emosi gembira. Maka setelah selesainya ikon-ikon tersebut ditekan, maka terhasillah audio saya gembira.
Yang ketiga ialah pembinaan ayat mudah. Aplikasi ini membenarkan pengguna memilih lebih daripada satu ikon untuk membentuk ayat. Ikon yang dipilih akan disusun secara automatik mengikut struktur ayat yang mudah difahami. Fungsi ini juga membantu pengguna untuk menyampaikan mesej dengan lebih lengkap dan mengurangkan salah tafsir komunikasi. Contoh ayat, saya mahu makan buah warna merah. Ayat yang dibina ini akan dipaparkan pada skrin dan dikeluarkan dalam bentuk audio melalui TTS. Seterusnya ialah kepentingan fungsi aplikasi celik. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pengguna non-verbal berkomunikasi secara berdikari. Ia juga meningkatkan keyakinan diri pengguna dan mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Aplikasi ini turut menyokong prinsip kebolehcapaian, kesederhanaan dan inklusiviti. Salam sejahtera, nama saya Maximiliana Anak Bidat, nombor matrik 104912. Saya akan membentangkan bahagian kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran bagi aplikasi celik ialah kanak-kanak yang berkeperluan khas yang mengalami masalah komunikasi dan pertuturan seperti autism spectrum disorder, cerebral palsy dan kelewatan pertuturan. Jadi aplikasi ini disasarkan kepada kanak-kanak berumur antara 5 hingga 12 tahun yang mengikuti pendidikan khas dan memerlukan sokongan visual dalam pembelajaran bahasa. Jadi kebanyakan mereka ini menghadapi kesukaran untuk bertutur, memahami bahasa serta menyampaikan kehendak dan emosi secara lisan. Jadi oleh itu, aplikasi celik ini direka menggunakan pendekatan argumentatif dan alternatif communication ataupun lebih dikenali sebagai AAC, iaitu melalui simbol visual, ikon bergambar dan sokongan suara lah bagi membantu pemerolehan kosakata serta komunikasi yang lebih berkesan. Jadi pendekatan ini menyokong pendidikan yang inklusif dan berkualiti selaras dengan matlamat pembangunan mampan. Yang keempat, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norifah Yumni binti Razki. Hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi AAC atau Augmentative and Alternative Communication, iaitu satu teknologi sokongan komunikasi serta bagaimana aplikasi ini berfungsi dalam membantu individu yang mengalami kesukaran bertutur. Jom kita lihat bagaimana aplikasi ini berfungsi. Seterusnya, konsep asas aplikasi AAC ini berfungsi berdasarkan konsep pemilihan simbol, pembinaan mesej dan penghasilan suara. Pengguna tidak perlu menaip ayat yang panjang, sebaliknya hanya memilih simbol atau gambar yang telah disediakan dalam aplikasi. Seperti yang anda lihat, aplikasi AAC ini memaparkan gambar, ikon, perkataan dan frasa ringkas. Contohnya makan, minum, sakit, saya mahu dan sebagainya. Seterusnya, pada bahagian ini anda akan letakkan nama pengguna. Masukkan nama. Sebagai contoh, saya letakkan nama Jake, iaitu idol kesukaan saya. Dan anda boleh klik seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan bahagian utama aplikasi, iaitu paparan kategori. Aplikasi ini terbahagi kepada 4 kategori utama, iaitu makanan, emosi, aktiviti dan juga warna. Aplikasi ini apabila dia diklik, ia akan mengeluarkan audio. Sebagai contoh, saya marah. Sebagai contoh, untuk bahagian kategori aktiviti, mereka boleh klik pada saya mahu dan pilih aktiviti yang mereka hendak lakukan. Sebagai contoh, mereka hendak bersukan. Jadi, ia terus membina sebuah ayat, saya mahu bersukan. Jika mereka klik saya tidak mahu, contoh perbuatan ialah tidur, maka mereka akan membuat ayat, saya tidak mahu tidur. Begitulah aplikasi ini berfungsi. Pada bahagian terakhir, adakah anda ingin meninggalkan aplikasi ini?
Anda boleh klik ya ataupun tidak untuk memadam dan meninggalkan aplikasi ini. Begitulah aplikasi ini berfungsi. Baiklah, dalam bahagian ini kita akan lihat bagaimana aplikasi celik ini berinteraksi dengan pengguna dan contoh interaksi pengguna serta carta alih yang menunjukkan ringkasan tentang bagaimana aplikasi celik ini berfungsi. Bahagian yang pertama iaitu interaksi pengguna. Input. Pengguna perlu memasukkan nama mereka terlebih dahulu. Proses. Kemudian mereka perlu menekan butang seterusnya. Output, sistem pula akan memaparkan paparan utama yang mempunyai 4 ikon pilihan. Pada bahagian pilihan, akan memaparkan 4 ikon pilihan iaitu ikon makanan, ikon emosi, ikon aktiviti dan ikon warna. Pada bahagian proses, sistem akan mengenal pasti ikon yang dipilih. Output, sistem memaparkan subkategori daripada ikon pilihan pada paparan utama. Kemudian ini akan diproses dan sistem akan mengenal pasti ikon yang dipilih dan sistem menyusun perkataan yang dipilih serta sistem akan memindahkan kepada fungsi text to speech iaitu TTS. Akhir sekali, output, ayat dipaparkan pada skrin dan audio suara akan terhasil. Bahagian yang kedua pula ialah contoh interaksi dengan pengguna. Carta alih seperti yang di sebelah kanan yang dinyatakan hanyalah untuk memaparkan contoh berkaitan dengan cara penggunaan dan fungsi prototipe aplikasi celik ini sahaja. Situasi yang akan dilakukan ialah pengguna hendak tidur. Yang pertama, pengguna perlulah membuka aplikasi celik. Kemudian, pengguna perlu memasukkan nama dan klik pada simbol seterusnya. Paparan utama akan memaparkan 4 ikon iaitu makanan, emosi, aktiviti dan warna. Pengguna perlu klik pada ikon aktiviti. Kemudian aplikasi akan memaparkan paparan yang menyenaraikan 6 jenis ikon. Pengguna perlu klik pada ikon saya, mahu dan ikon tidur. Aplikasi kemudian secara automatik akan menjana ayat saya mahu tidur sekaligus menghasilkan audio. Dan akhir sekali pada bahagian carta alih menunjukkan ringkasan bagaimana aplikasi celik ini berfungsi. Iaitu pada mulanya pengguna perlu memasukkan nama. Kemudian diteruskan dengan mengklik pada simbol seterusnya. Dan klik ikon aktiviti, klik ikon saya mahu dan akhir sekali klik ikon tidur. Dan aplikasi ini akan menjana audio yang berbunyi ayat saya mahu tidur yang akan dipaparkan pada skrin berserta audio. Kemudian tamat. Nama saya Nur Ala Darlin binti Muhammad Ali Simak dengan nombor matrik 105526. Seterusnya saya akan menerangkan signifikan aplikasi yang kami bangunkan iaitu celik. Aplikasi celik merupakan aplikasi Augmentative dan Alternative Communication atau AAC yang dibangunkan khusus dalam bahasa Melayu bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas yang mengalami kesukaran dalam komunikasi lisan. Melalui penggunaan simbol, visual dan sokongan audio, celik berpotensi membantu pengguna menyampaikan keperluan serta emosi asas dengan lebih jelas tanpa bergantung sepenuhnya kepada pertuturan. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu dalam aplikasi ini dapat mengurangkan salah faham komunikasi, terutamanya dalam konteks tempatan, serta meningkatkan keyakinan pengguna untuk berinteraksi dengan pelbagai pihak. Dalam konteks pendidikan khas, celik juga berpotensi menyokong penglibatan murid berkeperluan khas dalam pembelajaran dan interaksi sosial secara lebih aktif sejajar dengan prinsip pendidikan inklusif dan matlamat pembangunan lestari SDG 4. Dari segi pembangunan masa hadapan, aplikasi celik sebagai sebuah prototipe awal masih mempunyai ruang yang luas untuk penambahbaikan. Antaranya ialah penambahan kosakata dan frasa dalam bahasa Melayu yang lebih pelbagai bagi memenuhi keperluan komunikasi harian dan pembelajaran pengguna. Selain itu, simbol dan ilustrasi juga boleh disesuaikan dengan konteks budaya tempatan bagi meningkatkan kefahaman dan kebolehcapaian aplikasi. Sokongan audio dengan sebutan bahasa Melayu yang lebih jelas serta konsisten juga berpotensi membantu perkembangan komunikasi pengguna. Pada masa hadapan, aplikasi celik juga boleh diperkembangkan dengan variasi dialek bahasa Melayu serta diuji bersama pengguna sebenar seperti murid pendidikan khas, guru dan penjaga bagi menilai kesesuaian linguistik dan keberkesanan aplikasi ini secara lebih menyeluruh. Sebagai kesimpulan, aplikasi celik iaitu aplikasi Argumentative and Alternative Communication AAC dibangunkan untuk menyokong pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas.
Melalui penggunaan simbol visual, bahasa Melayu dan fungsi text-to-speech, aplikasi ini membantu meningkatkan komunikasi serta penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Oleh itu, pembangunan aplikasi Celik selaras dengan matlamat pembangunan Mampan 4 iaitu pendidikan berkualiti yang menekankan pendidikan inklusif dan saksama untuk semua. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.